Okay, maksudnya senang cerita macam ni lah, kita nak berjaya kena keluar daripada comfort zone. Betul. Okay. Kau sebab tu aku cakap aku tidur dalam kereta sebab aku nak cut cost. Faham. Dan lebih senang akses aku untuk pergi ke mana-mana. Okay. Dan aku tak adalah tidur macam tidur, kalau kau tidur bilik dengan tidur kereta, kau tahu tidur kereta tak selesa. Faham. Aku tak perlukan kesesaan every time. Aku perlu bayar hutang orang. Kesesaan Kesesaan tu dah jadi satu. Macam mana aku nak jadi selesa di atas penderitaan orang lain. Okay, kira keutamaan kau untuk settlekan dulu masalah. Settle masalah dulu. Tapi okey lah, di bawah 2 tahun aku boleh settle masalah tu. Aku belajar sales semua benda. 1 juta tau. Bukan sikit bukan weh. sikit lah. Tapi sales lah. Gila. Sebab sales dan banyak kerja aku buat lah every time. Dan Alhamdulillah. So pada mana-mana yang rasa macam susah, mustahil. Tak ada benda mustahil pun. Cuma kau tahu benda tu tak senang lah. Ya. Jangan dengan bawah 2 tahun rasa macam senang. Tak lah guys. Sebab tak aku cakap kepada orang yang rasa macam senang lah. Tak senang. Ya. Orang tak rasa. Orang tak rasa. Lalu jalan kau tu. Sebab tu dia boleh kata bang susah bang. Memang susah.